Customer anda tu dia akan okey geng. Kepada anda yang memiliki bengkel kenderaan, anda nak tak ni? Ini adalah stiker untuk mileage kenderaan lah. Kena lepas customer anda servis di bengkel anda, lepas tu anda tampal je stiker ni. Kalau yang ni stiker untuk cermin kereta lah. Anda tampal je stiker ni dekat cermin kereta customer anda. Lepas anda tampal tu, anda pastikan anda tulis lah next service ni bila lah. Kalau anda tulis ni, confirm customer anda tu dia akan datang kembali atau repeat untuk servis dekat bengkel anda. Sebab apa? Bila anda buat stiker ni, kemungkinan customer anda dia akan percaya kepada bengkel anda. Jadi, kepada anda yang nakkan stiker untuk mileage kenderaan ni, boleh dapatkan di Menteri Printing sekarang. Loncu.